Assalamualaikum. Hari ni saya nak share resepi tak bermata jam nanas. Resepi ni resepi tradisional, dah lama dah resepi ni. Kira resepi ni resepi yang original. Bahan-bahannya 25 gram susu tepung, 50 gram gula icing, 25 gram tepung jagung, 250 gram tepung gandum, jam nanas. Jam nanas ni kita simpan di dalam peti air supaya senang nak bulat-bulatkan nanti. Seketul buttercup, tepung gandum yang telah diayak, tepung jagung yang telah diayak, gula icing yang telah diayak dan susu tepung yang telah diayak. Disebabkan bahan-bahan yang perlu diayak, saya sudah ayak secara berasingan. Jadi di dalam besen saya masukkan tepung gandum, tepung jagung, gula icing dan susu tepung. Buttercup ni kita masukkan sikit-sikit ikut kelembutan adunan yang diperlukan. Sebelum masukkan butter, gaul dulu supaya bahan-bahan yang dimasuk tadi bergaul sebati. Masukkan buttercup berperingkat-peringkat, masuk sedikit demi sedikit. Mula-mula gaul seperti sebut roti dahulu. Gaul sehingga dough boleh dikepal. Ambil sedikit dough, kita terus kepal-kepal macam ni. Kalau dah boleh dikepal, kira dah okey lah. Kemudian ulikan dough tu hingga menjadi ketulan yang besar dan licin. Sebaiknya tutupkan dough supaya tak terdedah pada udara. Taburkan sedikit tepung gandum pada tempat yang kita nak canaikan adunan tu. Canaikan dough tu agak-agak sederhana nipis lah. Acuan perlu dicelupkan di dalam tepung gandum terlebih dulu sebelum kita nak terap. Kemudian nanti sekali-sekala saja celupkan, tak perlu setiap kali. Resepi ni biasanya dapat 80 biji. Kemudian letak jam nanas di tengah-tengah tak ikut saiz yang sesuai. Selepas tu baru tekan jam nanas tu bagi nipis memenuhi lubang tat.
Suhu oven mengikut oven masing-masing. Bakar tak hingga ada warna perang bahagian tapak bawahnya. Tunggu sehingga kuih tart ni dah betul-betul sejuk, baru simpan di dalam bekas. Masa simpan tart di dalam bekas, jangan lupa lapik plastik pada setiap lapisan.